Titah diraja ke bawah Duli Paduka Baginda Tuanku Sultan ketika Majlis Istiadat Pembukaan Mesyuarat Penggal ke-4 Jumaat lalu, syarat dengan panduan, nasihat dan teguran demi kemakmuran dan kesejahteraan negeri Pahang yang tercinta ini. Bukit Ibam menjunjung kasih atas keprihatinan, kecaknaan dan ketegasan ke bawah Duli Paduka Baginda Tuanku. Permata intan kalung berseri, pengikat kata tunang berjodoh. Tuanku Sultan payung negeri, rakyat jelata tumpang berteduh. Yang berhormat Speaker, ketegasan titah diraja Baginda Tuanku, terutama isu pencerobohan tanah, diharapkan dapat dilaksanakan secara total dan menyeluruh oleh kerajaan negeri dan para penguatkuasa undang-undang tanpa mengira sesiapa pun. Termasuklah kalau ia melibatkan orang-orang besar, supaya tidak timbul persepsi tindakan dan pendakwaan yang diambil adalah bersifat terpilih. Justru dengan mengakui ketegasan yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Menteri Besar dalam menangani isu pencerobohan ini, semoga yang amat berhormat Datuk Seri Diraja terus diberikan kekuatan oleh Allah dalam menangani isu ini, insya-Allah. Bukit Ibam juga menyokong cadangan yang berhormat Ceka agar kerajaan mewujudkan Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) bagi siasatan menyeluruh dan lebih diyakini terhadap isu pencerobohan tanah ini dapat dibuat.